Saya baru je faham. Dulu saya ingat biji labu ni tak boleh makan dan ingat boleh tanam je. Bila dah mula makan yang panggang punya, rangup dan berlemak juga biji labu ni. Baru tahu rupanya biji labu panggang ni antara snack yang paling power sebab dia kaya dengan zinc. Okey, korang nak tahu apa benda zinc ni? Zinc ni macam penolong kecil dalam badan kita. Dia support sistem imun dalam badan, kesihatan kulit dan juga hormon lelaki dan wanita. So, bukan sekadar kunyah kosong je tau. Dia dipanggang rangup dan tak muak bila dimakan. 100% biji labu asli tanpa apa-apa campuran yang pelik-pelik. Tinggi nutrien semula jadi, terutamanya zinc. Boleh jadi snack sihat masa kerja, tengok TV ataupun time travel. Dan yang saya suka, dia bukan jenis snack yang rasa bersalah bila lepas makan. Ini jenis snack yang korang makan sambil fikir, aku tengah berjaga badan ke ni? Sekarang saya dah faham, benda kecil macam ni, dia bagi kesan besar dekat badan kita. Kalau korang tengah cari snack simple tapi ada function, ini mungkin yang korang cari. Dan korang boleh tekan dekat shop kami sekarang.